Last day berada di Melaka. Sebelum nak balik ke Kajang tu, kita perkenalah dulu asam pedas. Untuk kali ni aku singgah di restoran asam pedas lauk kampung. Oleh kerana panas di luar, aku memilih untuk makan di bilik beraircon. Jomlah kita tengok apa menu yang ada. Untuk hari ni tekak aku rasa nak makan asam pedas saja. Maklumlah asyik kena hujan aja, sesama dah mula menyerang. Dalam keadaan sesama ni, kalau berkena benda yang panas-panas pedas pula tu, memang ngam lah. Jadinya aku orderlah satu asam pedas ikan siakap. Aku tak nak ambil lauk lain, tak nak ganggu rasa asam pedas tu nanti. Masak lemak cili apinya pun boleh tahan, tapi aku dah makan masa hari mula-mula datang dulu tu. Selain daripada di bahagian dalam, di bahagian luar pun ada ayam bakar berserta dengan lauk-lauk lain lah ya. Asam pedas kita akan dipanaskan di hadapannya. Wah, terliur pula aku. Menu sempoi aku ambil hari ni sayur tauge, asam pedas ikan siakap dan juga telur masin. Barulah jadi. Untuk kuahnya pula tak ada cair, tak ada pekat, sedang-sedang aja. Isi ikannya memang freshnya. Bila dah semua komplit di dalam pinggan, apa tu? Kita suap lah. Suapan pertama dah dapat aku rasakan asam pedas je memang mantap. Ikannya pula sikit pun tak ada bau hanyir tau. Memang puas hati lah makan dekat sini. Boleh repeat lagi dekat sini. Kedainya nama hampir sama, tapi ini adalah restoran asam pedas lauk kampung. Datang Melaka singgah sini tau. Tunggu lagi geng. Boleh try.